Kalau hati asyik menuduh, lama-lama kita jadi angkuh. Nilailah dengan hati yang jujur. Itu lebih baik, itu lebih luhur. Siapa sebenarnya? Cerita ini mengisahkan tentang kejadian buruk yang berlaku pada Sarah. Ini Cikgu Nadia. Beliau merupakan guru kelas kami. Walaupun kecil tetapi tegas dan cantik. Bak kata pepatah, kecil-kecil cili padi. Ini pula Sarah. Sarah ni murid cemerlang. Selalu dapat markah tinggi dalam kelas. Sayangnya, dia selalu dituduh oleh rakan-rakan. Ini Aiman, pengawas sekolah. Muka nampak macam baik, tetapi mulutnya sangat berbisa. Sekali ayatnya keluar, terus rasa tertusuk di dada. Dan akhir sekali, saya Khairin yang menjernihkan kembali keadaan dalam cerita ini. Nak tahu tak keadaan macam mana? Jom kita saksikan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Duduk. Terima kasih, Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Hari ini cikgu nak sembang latihan minggu lepas ya. Siapa yang contoh kata cikgu ni? Ini tak bertanggungjawab. Sepatutnya ini tidak berlaku. Cikgu, semalam saya nampak Sarah duduk kat meja cikgu semalam. Mestilah dia. Saya pula. Saya cuma letak file cikgu je semalam. Saya tak conteng pun. Sarah, awak pasti ke? Habis kena conteng ni. Takkan saya nak buat cikgu macam tu. Saya tahu itu salah. Cikgu, takkan nak percaya dia bulat-bulat. Saya nampak dia dengan mata saya sendiri. Aiman, jangan terlalu cepat menuduh. Syasha, kita selesaikan kes ini selepas rehat. Sekarang kita teruskan pembelajaran kita. Nanti kamu semua datang semula ke dalam bilik ini. Bikin dalam tu kan? Ya. Betul. Betul ke Sarah yang buat? Masa tak percaya je Sarah yang buat. Juga kan? Disebabkan tuduhan yang telah dibuat oleh Aiman, Sarah dipulaukan oleh rakan-rakannya.
Cikgu, saya baru teringat. Semalam ada murid lain yang guna kelas ni waktu petang. Dan saya baru perasan ada murid yang main-main kat meja cikgu. Mesti dia yang conteng tu. Ya ke Khairin? Betul cikgu. Saya ada nampak semalam. Tapi kalau cikgu nak kepastian, cuba cikgu siasat. Saya yakin bukan Sarah yang buat macam tu. Aiman, awak dah menuduh tanpa usul periksa. Ini sangat serius. Saya minta maaf cikgu. Maaf Sarah, saya terlalu cepat menghukum. Tak apa Aiman, saya faham. Kadang-kadang kita semua pun pernah buat silap. Yang penting awak belajar dari kesilapan. Itu tanda awak mahu jadi lebih baik. Kadang-kadang perkara tak semudah yang kita sangka. Jangan cepat menuduh. Jangan nilai seseorang dengan apa yang hanya kita nampak. Adab bukan sekadar sopan santun, tetapi juga jujur, sabar dan sedia meminta maaf. Jadilah generasi madani yang sedia meminta maaf dan menghormati orang lain. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Kalau tersilap, janganlah gusar. Mohon maaf dan perbaikan. Naik sampan ke Tanjung Jeti. Angin sepoi membawa nyaman. Hidup beradab, hidup berbudi. Barulah aman, damai impian.